الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Tadinya saya memang hampir tak jadi datang pasal nak pergi doktor, nak pergi check up gigi, tapi pergi doktor hanya cancel. Kita datang pergi sini insyaAllah. Taib. Tadi dimaklumkan memang sudah lama tidak hadir di tempat ini. Saya ingat dalam buku yang ada dengan saya, kita sampai kepada Al-Qismur Rabi', bahagian yang keempat daripada kitab Fiqhus Sirah yang ditulis oleh almarhum Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Saya tidak ingat adakah yang bulan terakhir kita bahaskan berkenaan dengan pembinaan Masjid Nabawi. Adakah saya sudah pernah bahaskan di sini? Sudah bahaskan ya. Kemudian tentang ukhuwah. Tayyib. Saya jelaskan dalam kelas yang lalu berkenaan dengan langkah-langkah yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah ke kota Madinah. Yaitu ada 3 strategi utama yang diambil dan dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah membina masjid. Yang kedua adalah mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Yang ketiga adalah membuat perjanjian damai yang dikenal dengan Piagam Madinah antara kaum muslimin dengan bangsa Yahudi yang duduk berhampiran dengan kota Madinah. Yang mana 3 strategi utama ini adalah yang diambil oleh Rasulullah sebelum membina satu masyarakat Islam dengan ditadbir dan dipimpin oleh Nabi SAW. Bahagian urusan dalam negeri disetelkan terlebih dahulu, perkara-perkara yang asas fondasi yang dibina oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah masjid, yang merupakan bukan hanya sekedar tempat untuk ibadah sahaja, walaupun definisi daripada masjid itu adalah tempat yang diwakafkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ianya dikatakan masjid. Definisinya seperti itu. Tapi bila mana melihat kepada fungsi kegunaan masjid yang ada di zaman Rasulullah, maka ianya adalah tidak terhad kepada aktiviti salat sahaja. Ia menjadi sebuah perjumpaan antara Rasulullah dengan kaum muslimin untuk memperbincangkan hal ehwal masyarakat atau urusan kenegaraan Islam pertama di Madinah. Ianya menjadi satu tempat yang ada kaitan dengan hiburan pun pernah diadakan di masjid Rasulullah SAW. Masjidnya juga pernah menjadi tempat untuk seseorang duduk membaca syair-syair pujian. Masjidnya pernah menjadi tempat klinik yang dibina dalam bentuk kemah di halaman masjid Nabi SAW. Masjidnya menjadi tempat penampungan kepada fakir miskin yang tidak mempunyai relatif
di Madinah dan merupakan masyarakat atau kumpulan komuniti yang tidak banyak pada waktu itu, akan tetapi tidak mempunyai tempat untuk berteduh ataupun rehat, maka mereka berada di masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya katakan masjid Nabi adalah sebagai tempat ibadah, kerana memang selalu masjid Nabi tak pernah sunyi, bermula daripada dibina sampai sekarang, dengan aktiviti ibadah, ritual, salat, iktikaf, Quran dan lain sebagainya. Masjid Nabi menjadi tempat perbincangan di dalam pentadbiran kenegaraan, di dalam mengatur strategi peperangan ataupun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat untuk bermusyawarat adalah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi tempat untuk seseorang itu berhibur juga di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada munasabah tertentu. Tapi bukan setiap saat nak buat hiburan di masjid, tidak. Tapi dalam munasabah tertentu, baginda Rasulullah pernah mengadakan atau membiarkan beberapa acara diadakan oleh kaum muslimin dan disaksikan oleh Rasulullah tanpa baginda menolak kepada apa yang dilakukan oleh mereka, sebagai hiburan yang dibenarkan, yang tidak menyimpang. Agama pun juga memberikan bahagian daripada keperluan manusia itu untuk berhibur. Islam bukan agama yang sempit, yang tidak memberikan apa yang menjadi keperluan kepada manusia daripada hiburan. Manusia perlu untuk berhibur, tapi bukan dengan segala cara manusia dibenarkan untuk berhibur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa hari raya Idul Fitri, baginda Rasulullah melihat kepada budak-budak kecil itu menyanyi, tapi nyanyiannya itu bukan nyanyian yang isi kandungannya tak baik. Isi kandungan nyanyian bait-bait syair itu adalah menceritakan tentang bait-bait yang dibacakan oleh para penyair yang ingin memberikan semangat atau membakar semangat pejuang ketika berperang dalam satu peperangan yang dikenal lama dahulu, namanya peperangan Bu'ath. Itu bait-bait syairnya yang memberikan semangat kepada tentera diulang balik. Yakni isi, kalau sekarang kok mungkin lagu yang kemerdekaan, perjuangan ke apa itu, yang lebih kurang yang memberikan semangat kepada seseorang itu untuk naik semangat bila mana berjuang. Maka lagu-lagu yang seperti itu pernah diadakan pada musim atau pada perayaan hari raya Idul Fitri, yang mana pada waktu itu budak-budak yang sedang main itu, budak-budak kecil, perempuan lagi, disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Siti Aisyah pun menyaksikan bersama dengan Rasulullah. Kata Siti Aisyah mengatakan, ketika budak-budak itu sedang bermain dan aku mendengar suara mereka, aku segan nak minta izin nak tengok. Pasal apa? Pasal Siti Aisyah berfikir, tentu Nabi tak suka. Takkan aku nak tengok kepada acara yang Nabi tak suka. Seganlah aku nak melihat satu perform daripada beberapa budak-budak yang mempersembahkan satu nyanyian di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Al-Bukhari, Muslim juga. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah pada waktu itu umurnya adalah masih remaja. Tahu masa Nabi meninggal dunia umur berapa Siti Aisyah? 18 tahun ketika Nabi meninggal dunia. Yakni masih ketika itu hari raya Idul Fitri diadakan tahun kedua atau ketiga daripada hijrahnya Rasulullah, dan itu usia Siti Aisyah pada waktu itu masih belum, lebih kurang dalam 14-15 tahun lebih kurang. Yakni dalam usia yang masih kanak-kanak yang suka kepada hal-hal yang dimainkan oleh anak-anak yang sebaya dengan Siti Aisyah atau lebih muda lagi daripada Siti Aisyah. Maka kata baginda Rasulullah yang memahami keadaan Siti Aisyah
dan usianya yang masih sangat muda. Nabi tanya, kamu nak tengok ke? Kata Siti Aisyah, ya, saya nak tengok. Jom. Nabi berdiri di hadapan pintu rumahnya. Siti Aisyah berdiri di belakang Nabi SAW. Mungkin kot apa dengan sesuatu yang agak tinggi sikit, supaya karena Nabi agak tinggi badannya, Siti Aisyah berada di belakang Rasulullah. Maknanya Nabi menutup Siti Aisyah supaya tak nampak, karena yang tengok pun ada beberapa orang ramai juga. Maka Nabi tutup Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah mengatakan, wa khaddi, dan pipi saya ini dekat dengan pipi baginda, maknanya di belakang sini. Menyaksikan mereka budak-budak bermain. Dan itu adalah satu momen yang begitu saya gembira ketika bersama dengan Rasulullah. Rasulullah berdiri dengan begitu lama sehingga saya sendiri yang mengatakan dah cukup dah. Maknanya baginda tunggu sampai puas. Siti Aisyah tengok kepada apa yang sedang dipersembahkan oleh budak-budak itu. Pada masa yang sama juga ada satu tarian yang dinamakan tarian Al-Hirab. Tarian Al-Hirab adalah menggunakan tongkat badui, menggunakan tongkat macam berperang dengan pedang. Dia ada style tariannya sendiri. Pun pernah dilakukan di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Rasulullah pernah juga menjadi satu klinik sementara di halaman masjid Nabi. Pernah dibina kemah, lebih daripada satu kemah, untuk merawat para pesakit-pesakit peperangan yang hadir bersama dengan Rasulullah. Dirawat di kemah yang mempunyai kaum kerabat, orang miskin, fakir miskin. Kalau sekarang tahu itu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belakang itu dikenal dengan Ashabus Suffah. Mereka lebih daripada 70-80 orang yang tidur di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Thabit mempunyai tempat khusus di masjid Nabi untuk membacakan syair-syair yang isinya adalah zikir, tazkirah, mengingatkan, nasihat, dan juga memuji kepada Allah dan juga Rasulnya. Masjid Nabi multifunction, yakni pelbagai aktiviti kemasyarakatan, ubudiyah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dilakukan di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tata tertib yang dituntut di dalam syara untuk menghormati kehormatan masjid. Di halaman masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada orang menjual-jualan juga. Macam ramai di tempat kita pun masjid itu ada orang yang macam-macam jualan, minyak wangi ke, yang serban ke, yang macam-macam. Masjid Nabi pun pernah juga orang-orang berjualan, bukan dalam masjid ya. Kalau dalam masjid tak boleh. Di kaki lima masjid macam mana? Kalau kaki lima itu masuk dalam kategori masjid, tak boleh. Kecuali kalau di halaman masjid yang tidak termasuk bahagian daripada masjid itu, tempat parking ke umpamanya. Tapi yang namanya masjid itu, masjid untuk salat di situ, maka tak boleh jual beli, baik itu dewan salat atau kaki lima. Kalau kaki lima masjid ini termasuk bahagian daripada masjid, tak boleh jual beli sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat orang berjual beli di halaman masjid yang tidak termasuk masjid. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah tengok kepada kain itu indah dan cantik. Kemudian menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ini tak boleh sebab kain itu terbuat daripada sutra. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada masjid. Nabi beli atau orang bagi kepada Nabi itu kain. Nabi ambil, bagi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Tadi Sayyidina Umar nak tawarkan kepada Nabi, Nabi kata ini tak boleh. Sekarang pula Nabi ambil bagi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, tadi engkau kata tak boleh, kali ini engkau bagi kepada aku. Kata Nabi, aku bagi kepada engkau bukan untuk dipakai,
yakni sutra itu untuk dipakai oleh laki-laki memang tidak diperbolehkan. Tapi laki-laki jual sutra, laki-laki nak pakaikan kepada istrinya, umpamanya kain sutra, atau adik perempuannya atau emaknya, silakan saja. Yakni tak mesti lelaki diberi sutra, tak boleh, haram pakai ini. Yang haram kalau kita pakai, tapi kalau kita gunakan untuk yang lain, maka tidak haram. Maka Nabi bersabda, saya bagi kepada kamu bukan untuk dipakai. Maka itu hadiah diterima oleh Sayyidina Umar, diberikan kepada family-nya yang masih tidak beriman, diberikan kepada dia sebagai untuk nak menawan hati supaya boleh memeluk kepada agama Islam dan menyambung pertalian kekerabatan antara Sayyidina Umar dengan family-nya walaupun belum lagi memeluk kepada agama Islam. Maka ini adalah multifunction daripada Masjid Nabi SAW yang saya ceritakan, menunjukkan adalah masjid adalah mesti makmur dengan pelbagai aktiviti, dengan kebajikannya, gotong royongnya, kemasyarakatannya, kliniknya. Kalau ada masjid zaman sekarang untuk menampung orang-orang fakir miskin yang tak punya tempat umpamanya, pun bahagian daripada yang pernah ada di zaman Rasulullah. Sekarang yang ada dalam masjid, apa itu, dengan koperasinya, badrahnya, benihnya sudah ada di zaman Rasulullah. Hanya sekarang namanya koperasi, berbagai macam nama yang ada, tapi contohnya sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Idan ini adalah fungsi masjid yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang kedua adalah mempersaudarakan di antara kaum muslimin. Asy-Syaikh di sini ada menyebutkan beberapa perkara berkenaan dengan masjid serta bagaimana keadaan masjid zaman dahulu dan pada zaman tabi'in, pada sahabat dan tabi'in. Dikatakan kalau masjid di zaman itu adalah diwangikan dengan al-bukhur. Tahu al-bukhur? Itu wangi-wangian. Supaya apa? Supaya wangi masjid. Orang masuk dalam masjid bau sedap. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang makan makanan yang seperti ini, yang dimaksudkan adalah bawang merah atau bawang putih, maka tak boleh dekat kepada tempat salat kami, masjid, yang makan bawang merah dan bawang putih. Pasal apa? Pasal bau daripada makanan itu tidak sedap, boleh lebih-lebih lagi dalam keadaan panas, menimbulkan keringat lagi, bau tak sedap, mengganggu orang salat ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diambil kesimpulan hukum makan bawang merah atau bawang putih bila mana hendak pergi ke masjid, hukumnya adalah makruh. Dengan syarat makruhnya itu kalau kesan daripada makan bawang itu dapat mengganggu baunya kepada jamaah, barulah itu dikatakan makruh. Fil hadis, barang siapa yang makan makanan ini fala yaqrubanna musallana, jangan menghampiri kepada musalla kami, yakni surau tempat salat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah menyediakan segala jenis keselesaan di dalam masjid untuk menyediakan para jamaah itu tenang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bahagian daripada tugasan ahli jawatan kuasa masjid yang bertugas dengan tugasan yang begitu mulia menjaga rumah Allah, adalah memikul tanggungjawab macam mana tanggungjawab yang dipikir oleh Sayyidina Ibrahim, oleh Sayyidina Ismail, an-tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. An-tahhira, sucikan, baitiya, rumahku ini, yakni menjadi pembersih, menjadi tukang bersih kepada rumahnya Allah. Mungkin sebahagian orang menganggap cleaner, tapi bukan sembarang nak jadi cleaner. Nak jadi cleaner di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Antahira baitiya lit-ta'ifin, untuk orang tawaf.
sucikan rumahku ini untuk orang yang tawaf. Wal akifin, untuk orang berada di dalam i'tikaf. War ruk'a, dan orang sedang rukuk. Was sujud, yakni untuk orang yang salat. Segala jenis kemudahan yang boleh disediakan oleh orang yang bertugas menjaga masjid, maka hendaklah menciptakan satu suasana sesuai, nyaman kepada, atau kondusif yang berbahasa sekarang ni, kepada mereka jamaah yang ingin melakukan ibadah di dalam masjid. Masjid perlu aircon, letak aircon. Masjid perlu kipas, letak kipas. Masjid perlukan suasana lampu yang terang, nak disediakan kemudahan, apa saja jenis kemudahan, dengan syarat tidak membazir. Dengan syarat tidak membazir. Lebih-lebih lagi bila mana menghiasi masjid itu menggunakan duit masjid. Sudah diberitahukan dalam hadis Nabi SAW, di antara tanda-tanda hari kiamat, zakhrafatil masajid, masjid dihias. Masjid dihias. Hiasan itu lebih daripada keperluan, itu namanya hiasan. Yang utama kepada masjid itu adalah bukan dihiasinya, tapi keperluan asasnya itu kepada masjid. Maka bila mana seseorang mempergunakan duit masjid yang wakaf untuk masjid, untuk menghiasi kepada masjid, menghiasi, saya katakan menghiasi, bukan memberikan keperluan asas kepada masjid, maka dia menggunakan duit masjid bukan pada tempatnya. Sebab hiasan kepada masjid bukan keperluan kepada masjid. Yang diperlukan oleh masjid keperluan asas. Maka dalam hal ini, seseorang yang mempergunakan duit masjid bukan kepada tempat yang dituntut oleh keperluan masjid, maka dia menggunakan duit wakaf bukan pada tempatnya. Dan dalam hal ini adalah langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam membina Masjid Nabi. Perkara yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah al-ukhuwah bainal muslimin. Tadi masjid, yakni sentral untuk tempat pentadbiran dan juga tempat perkumpulan, tempat permusyawaratan, tempat untuk berhibur kepada perkara yang dibolehkan, tempat untuk ibadah, pelbagai fungsi pada masjid. Yang kedua adalah al-ukhuwah, yakni baginda Rasulullah membina satu kekuatan. Kekuatan yang dibina oleh Rasulullah SAW adalah berupa kekuatan persaudaraan. Persaudaraan yang dicipta oleh baginda Rasulullah SAW, persaudaraan yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah kecuali di zaman Rasulullah, dan tak boleh perkara itu berlaku sekali yang kedua. Dia berlaku sekali dan sementara sahaja. Yang dimaksudkan adalah dia persaudaraan antara manusia. Dia terbagi menjadi 3 atau 4 jenis persaudaraan. Yang pertama, persaudaraan dalam hal kemanusiaan. Maka semua yang namanya manusia bersaudara, karena semua manusia berasal daripada Adam, Adam daripada tanah. Tak kira dia keturunan apa, bangsa mana, daripada negara mana, semuanya daripada unsur kemanusiaan adalah bersaudara, karena daripada unsur Nabi Adam yang daripada tanah. Maka dengan demikian, daripada asal usul ini, manusia tidak bersaudara dengan manusia, dengan jin berbeza, manusia dengan malaikat berbeza. Kategori yang kedua daripada persaudaraan ini adalah persaudaraan di dalam nasab. Maka dalam hal ini manusia bersaudara melalui ar-rahim, silaturrahim, atau darah. Maka yang keluar daripada perut ibunya adik-beradik dengan yang lain, dan juga mempunyai hubung kerabat, persaudaraan, kekerabatan dengan yang lain juga disebabkan oleh kerana darah atau ar-rahim atau an-nasab. Jenis persaudaraan yang ketiga adalah persaudaraan yang keagamaan. Ini adalah ikatan persaudaraan tanpa mengira bangsa, tanpa mengira asal usul.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan tulang untuk digunakan istinja, Nabi mengatakan tak boleh, ini adalah makanan daripada saudara kamu, daripada bangsa jin. Tulang merupakan makanan kepada jin. Nabi sebutkan ini makanan saudara kamu. Kenapa Nabi sebut saudara kamu? Dan itu daripada bangsa jin. Walaupun tak ada persamaan, daripada nasab tak ada, darah tak ada, daripada asal usul pun tidak sama juga. Daripada keagamaan yang lebih luas dan lebih merangkumi kepada seluruh makhluk Allah yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kategori yang ketiga, persaudaraan ini daripada kategori agama, manusia bersaudara kepada sesiapa sahaja yang beriman kepada Allah, walaupun bukan golongan daripada manusia. Yang keempat adalah persaudaraan yang saya sebutkan ini, persaudaraan yang bersifat sementara dan hanya berlaku di zaman Rasulullah SAW sahaja, yaitu persaudaraan antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar. Persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansar diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal muhajirin." Nabi itu wajib didahulukan kepada kaum al-mu'minin berbandingkan nyawa mereka sendiri. Dan isteri-isteri Nabi itu adalah ibu kepada mereka, kaum mukminin. Wa ulul arhami, dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat lebih berhak untuk mendapatkan pemberian ataupun warisan berbandingkan kaum Muhajirin. Yakni dahulu antara Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan oleh Rasulullah, sehingga persaudaraan ini satu dengan yang lain boleh mewarisi, walaupun tak ada hubung kait nasab, tak ada hubung kekerabatan, tapi boleh mewarisi. Disebabkan oleh kerana kaum Muhajirin pada ketika itu yang datang adalah tidak mempunyai apa-apa kekayaan dan mereka banyak bergantung dengan pemberian kaum Ansar. Maka Nabi menetapkan bolehnya kaum Muhajirin menerima warisan daripada seseorang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah daripada kalangan Ansar. Maka dalam hal ini kaum Muhajirin boleh menerima warisan daripada kaum Al-Ansar, akan tetapi pada akhirnya hukum waris mewarisi antara Muhajirin dan Ansar itu adalah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'din fi kitabillah. Yakni kaum kerabat lebih berhak untuk menerima warisan daripada kaum Muhajirin sebagaimana termaktub di dalam kitabullah. Ini ada 4 kategori persaudaraan yang diceritakan di sini oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti adalah persaudaraan keagamaan dan persaudaraan yang khusus antara kaum Muhajirin dan juga kaum Al-Ansar. Di antara mereka yang dipersaudarakan oleh Rasulullah adalah Ja'far bin Abi Talib wa Mu'adz ibn Jabal. Yani Ja'far bin Abi Talib yang dikenal dengan Ja'far At-Tayyar. At-Tayyar artinya pilot. Dia mendapat gelar At-Tayyar disebabkan oleh kerana tangannya yang diputus dalam peperangan Mu'tah digantikan oleh Allah dengan sayap yang boleh terbang ke mana saja di syurga. Digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 sayap. Yang kedua, Hamzah bin Abi Talib dipersaudarakan Zaid bin Harithah. Abu Bakar Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah binti Zuhair. Sayyidina Umar ibn Khattab dipersaudarakan dengan Uthman bin Malik. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad
ibn Rabi', yakni satu demi satu macam tu, satu-satu dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah asas yang kedua yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah syiar at-ta'akhi, syiar persaudaraan antara orang-orang yang beriman. Persaudaraan yang lebih kuat berbandingkan dengan persaudaraan nasab. Persaudaraan nasab ini ada secara tabi'i, kita bersaudara dengan orang yang satu darah dengan kita. Tapi agama adalah ikhtiyari, yakni bukan pilihan kita, bukan kita dipaksa, tetapi kita memilih agama itu, yang dengan kita memilih agama kita bersaudara dengan semua orang yang seagama dengan kita. Salah seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Mus'ab ibn Umair mempunyai saudara bernama Aziz. Mus'ab ibn Umair salah seorang yang beriman, bahkan duta pertama yang dihantar oleh Rasulullah ke Madinah untuk mengajarkan kepada warga Madinah Al-Quranul Karim. Yang dengan datangnya Mus'ab ibn Umair, ramai orang-orang Madinah memeluk kepada agama Islam. Beliau adalah pendakwah pertama yang dihantar oleh Rasulullah daripada Mekah ke Madinah sebelum Nabi berhijrah, sebagai satu persiapan, strategi yang disusun oleh Rasulullah. Tempat yang ingin dihijrahi oleh Rasulullah disurvey terlebih dahulu, dihantarkan seorang untuk membina asas di situ. Dalam peperangan Badar, Mus'ab ibn Umair yang ikut bersama Rasulullah dalam peperangan itu, Aziz saudaranya berada pada saf kaum musyrikin. Peperangan itu selesai, ramai daripada kaum musyrikin, lebih kurang 70 orang yang ditawan oleh kaum muslimin. Di antara 70 orang itu adalah saudara Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair yang dipegang oleh salah seorang sahabat Nabi menjadi tawanan kepadanya. Kata Mus'ab ibn Umair mengatakan kepada sahabat yang menawan Aziz, saudara Mus'ab ibn Umair, kata Mus'ab, "Ushdud alaih." Kuatkan genggamanmu pada baju orang itu. Sesungguhnya dia mempunyai seorang ibu yang kaya yang boleh menebus dia dengan uang yang boleh kamu manfaatkan. Kata Aziz mengatakan kepada Mus'ab, "Aku ini saudara kamu. Macam mana kamu boleh berkata begitu kepada aku?" Kata Mus'ab ibn Umair mengatakan, "Yang ini saudara saya." yakni yang beriman tu, yang memegang tu, yang menawan kepada Mus'ab bin Umair, kepada Aziz, saudara Mus'ab bin Umair. Ini saya punya brother. Diterjemahkan, hakikat persaudaraan keagamaan lebih kuat bagi orang yang mahu berpegang kepada agama Islam, bahwasanya dia mahu tak mahu mesti menerima hakikat persaudaraan dengan orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini ikatan persaudaraan keagamaan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mempunyai tuntutan kepada kita dalam iqrar. Ketika kita berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia bukan hanya ucap di lisan ringan saja. Ada tuntutan pada kalimat itu. Bukankah Mus'ab ibn Umair membesar bersama dengan saudaranya itu Aziz? Mus'ab ibn Umair bukan nak membenci kepada saudaranya. Secara tabi'i manusia itu punya sifat kasih dan sayang kepada dia punya saudara. Tetapi nak menerjemahkan tentang pegangan kepada agama yang terkait dengan agama itu, ikatan persaudaraan dengan orang yang seagama dengan kita, diterjemahkan ketegasannya oleh Mus'ab bin Umair, persaudaraan agama ini lebih kuat berbandingkan kepada persaudaraan hanya sekedar nasab. Sebab di akhirat nanti orang tidak dapat memberikan bantuan kepada saudaranya yang nasab kalau tidak beriman. Tapi di akhirat nanti, saudara yang tak ada kaitan dengan nasab tapi ada kaitan persaudaraan keimanan boleh membantu kepada saudaranya yang lain di akhirat. Tapi tidak berlaku kepada orang yang walaupun satu, walaupun tawam,
yakni apa, tau'am, kembar, keluar daripada satu semasa. Yang satu beriman, yang satu tidak beriman, tak akan dapat apa-apa manfaat. Di hari kata Allah Subhanahu wa taala, la ansab, tidak ada lagi kaitan nasab antara kamu dengan saudara kamu. Bila itu? Di akhirat nanti. Tak ada, putus semua kaitan nasab. Bila mana ingin membantu kepada orang lain bukan oleh kerana saudara nasabnya, tapi karena keimanannya, itu yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Baik itu saudara sendiri, sekandung, atau saudaranya seagama. Tapi unsur keagamaan itu yang membenarkan seseorang membantu kepada saudaranya yang lain. Hakadha terjemahan daripada Mus'ab ibn Umair akan tuntutan la ilaha illallah kepada orang yang sama mengucap la ilaha illallah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang daripada kecuali mencintai saudaranya seperti mana ia cinta kepada dirinya sendiri, yakni mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti mana kebaikan itu didapat oleh dirinya sendiri. Demikian ikatan persaudaraan yang diikat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas dasar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dalam satu peperangan yang setelah peperangan itu sedang berlaku, seorang daripada kaum musyrikin yang sedang berperang dan roboh jatuh ke bawah, senjatanya pun juga terlepas daripada genggamannya. Orang itu sudah tidak berdaya. Kemudian dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini orang yang Muslim ini sedang memegang pedangnya untuk menghunuskan. Lalu mendengar dua kalimat itu, dia pun tidak memberikan apa-apa harapan lagi kecuali dikepas juga sampai orang itu mati. Berita sampai kepada Rasulullah. Lalu kata baginda Rasulullah bertanya, "Agatalta ba'da an qala la ilaha illallah?" Adakah kamu bunuh dia setelah mengucap la ilaha illallah? Ini di medan perang. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dia itu mengucap la ilaha illallah karena takut dengan pedang saya." Nabi bersabda balik, "Engkau bunuh ke setelah mengucap la ilaha illallah?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, dia takut dengan pedang saya, nak melarikan diri, nak menipu hela." Nabi tanya balik yang ketiga, "Engkau bunuh dia setelah mengucap la ilaha illallah?" Dia menjawab jawaban yang sama. Kata Nabi, "Halla syagakta ala qalbi?" Engkau dah belah dada dia, kau tahu isi hatinya mengucap la ilaha illallah karena takut dengan pedang kamu? Tak boleh nak jawab. Fama tasna bila ilaha illallah? Apa kamu nak buat nanti dengan la ilaha illallah, dengan kamu menumpahkan darah orang mengucap la ilaha illallah? Apa kamu nak buat? Apa kamu nak kata kepada orang yang mana baginda Rasulullah, umirtu an ugatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintah untuk memerangi orang sehingga orang itu mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalik, kalau orang yang saya nak perang itu mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, asamu minni dima'ahum, terjaga orang ini daripada aku darahnya, wa amwalahum, dan hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali wa a'radahum, dan juga kehormatannya, kecuali yang sudah ditetapkan oleh agama. Boleh ditumpahkan darah orang Islam bila mana ada ditetapkan dalam agama, dalam qisas. Boleh diambil harta orang ini bila mana dibenarkan oleh agama. Tak nak keluar zakat, boleh diambil hartanya. Boleh dinodai marwah orang ini bila mana dibenarkan oleh agama. Bila mana dia mengisytiharkan, mengumumkan atau menunjukkan kefasikannya, maka orang ini boleh dinodai marwahnya, artinya diceritakan aib orang itu bila mana dibenarkan oleh Islam.
Tapi selain daripada dibenarkan oleh Islam, kehormatan, darah dan juga harta orang Islam haram untuk dinodai. Maka orang yang membunuh itu akhirnya idhab la ghafarallahu lak, idhab la ghafarallahu lak. Kau pergi sana, Allah tak akan ampunkan kepada kamu. Orang itu pergi beberapa waktu, tak lama orang itu meninggal dunia, maka orang itu pun dikebumikan. Hari kedua orang itu dimuntahkan oleh bumi berada di atas kuburnya. Dikebumikan lagi oleh as-sahabah. Hari kedua dimuntahkan lagi. Hari yang ketiga baru dimuntahkan lagi oleh bumi, baru Nabi datang. Kata baginda Rasulullah, ini bumi boleh menerima orang yang lebih teruk daripada orang ini. Tapi Allah nak tunjuk bagaimana kehormatan orang Islam itu bila mana dinodai marwahnya atau nyawanya. Satu orang Islam. Hari ini kita ribuan orang Islam. Ini la ilaha illallah, situ la ilaha illallah. Allahu akbar, situ juga Allahu akbar. Nak dikatakan nak berjihad dengan siapa? Berjihad menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ini kedua orang-orang mengucap la ilaha illallah. Fitnah berlaku di tengah-tengah kaum muslimin, yang masing-masing akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kata al-baginda Rasulullah, barang siapa yang membantu saudaranya membunuh kepada orang lain bisyatri kalimah, dengan sepotong kalimat, bukan memberikan pedang, bukan memberikan pisau, bukan memberikan peluru, bukan memberikan senjata, bukan memberikan duit untuk beli bom, bisyatri kalimah, dengan sepotong kalimat, duit. Kata orang timur sana, ya, buat bunuh tak apa, dengan kalimat ini saja, syaraka fi qatlih, dia berkongsi dosa dengan pembunuh itu yang membunuh. Macam mana kalau dengan duitnya? Macam mana kalau hantarkan senjatanya? Macam mana kalau hantarkan pelurunya? Yang hantar orang Islam juga. Orang yang membantu orang lain membunuh saudaranya yang Islam itu dengan sepotong kalimat, dia berkongsi dosa dengan si pembunuh itu. Hadza berkenaan dengan masalah al-ukhuwah antara kaum muslimin yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum fa aslihu. Sesungguhnya orang-orang beriman nih, kata Allah, bersaudara. Fa aslihu, damaikan dua orang bersaudara di antara kau orang-orang beriman kalau berselisih. Tugas orang yang tidak terlibat dalam perselisihan antara dua orang yang beriman, berusaha mendamaikan, bukan menjadi batu api, bukan lagi menyiram dengan minyak supaya lebih menyala ini api peperangan yang terjadi. Fa aslihu, Allah suruh aslihu, damaikan. Yang disuruh oleh Allah mendamaikan. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib ketika menjadi khalifah setelah Sayyidina Ali bin Abi Talib 6 bulan menjadi khalifah, dan dia turun daripada khilafahnya, diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Waktu itu beberapa peperangan sudah pun berlaku antara kaum muslimin. Keadaan lebih parah ketika Sayyidina Hasan memimpin, dan dalam keadaan begitu tegang dengan kumpulan yang diketuai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, sementara Sayyidina Hasan berada di Irak. Perselisihan yang terjadi ini membawa kepada satu keadaan yang mengajak kepada dua kumpulan ini untuk bertempur kali yang berikutnya, yang akan membawa korban ribuan kepada nyawa kaum muslimin. Maka Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib mengisytiharkan kalau dirinya turun daripada pemerintahan dan diserahkan kekuasaannya itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa katanya? Dia mengatakan,
waktu adiknya Sayyidina Husain tanya atau protes, kenapa kamu lepaskan jawatan? Kenapa kamu tidak teruskan? Kamu seorang pemimpin yang sah. Dia mengatakan, saya kalau meneruskan, ini tengkorak kaum muslimin berada dalam genggaman saya. Yakni kalau dia berterus, akan berlaku peperangan, ribuan kepala akan melayang, baik daripada daripada pimpinannya atau pimpinan daripada Muawiyah yang berada dari Syam. Berapa yang akan terkorban? Kedua-dua orang Islam. Walihada dia turun. Tidak terjadi peperangan, sebab menjaga kehormatan nyawa satu daripada orang Islam, atau menyelamatkan, menjaga pertempuran yang boleh menumpahkan darah. Kata baginda Rasulullah ketika melihat Sayyidina Hasan sedang bermain, masih kecil, Nabi bersabda, inna ibni hadha sayyid, ini anak saya ini, dia sayyid. Apa itu sayyid? Maksudnya orang yang mulia, orang yang membawa kebaikan. Fala'allallah, Allah subhanahu wa ta'ala satu hari nanti akan menjadikan dia sebab perdamaian antara dua kelompok besar daripada orang Islam. Ini ketika Hasan masih umurnya masih kecil. Nabi dah bagi tahu ini akan menjadi orang mulia, sebab dia menjadi sebab perdamaian dua kumpulan orang Islam yang besar. Bila ya terjemahannya waktu dia turun daripada kepemimpinannya demi untuk menjaga nyawa orang-orang Islam. Dan dalam hal ini persaudaraan yang diikat oleh agama antara kaum muslimin ada hubung kait dengan la ilaha illallah, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan bila mana menodai hak marwah saudaranya seagama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu baginda bersabda, apa yang kamu boleh buat dengan la ilaha illallah yang diucap oleh orang yang kamu bunuh tu? Apa nak kata dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang Nabi jadikan la ilaha illallah itu benteng seseorang, haram ditumpahkan darahnya, kecuali dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh Islam sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, baginda satu ketika tengok kepada Al-Ka'bah daripada jauh, baginda bersabda, ya Ka'bah, ma a'zamaki wa a'zama sya'nuki. Wahai Ka'bah, alangkah hebatnya kamu ini, alangkah tingginya kedudukan kamu itu. Tapi kedudukan kehormatan satu orang Islam lebih mulia daripada kehormatan innal hadzal bait wal amnu wal baladu Allah mazid hadzal bait tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa zid man a'zamahu wa syarafahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman. Tengok saja kepada Kaabah, kita disuruh baca doa, ya Allah, ini rumah adalah rumah kamu, ini negeri-negeri kamu, ini bandar-bandar kamu. Ya Allah, tambahkan kepada rumah kamu ini penghormatan, kedudukan dan makam yang tinggi. Tambahkan kepada orang yang mengagungkan rumah kamu ini adalah kedudukan, kemuliaan yang tinggi juga. Ini bila tengok kepada Al-Ka'bah. Dalam satu kedipan mata kita tengok kepada Ka'bah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana salat berada di Masjidil Haram dan berhampiran dengan Ka'bah, mata menatap kepada Ka'bah, bukan melihat ke bawah. Kalau tempat lain tengok kepada tempat sujud, tapi di Masjidil Haram tengok kepada Ka'bah, tengok kepada Ka'bah. Karena keagungannya itu Ka'bah. Tapi Nabi bagi tahu kehormatan orang Islam lebih mulia dibandingkan kepada Al-Ka'bah. Ghaib daripada pemahaman ramai kaum muslimin tentang kehormatan orang Islam sendiri, sehingga orang Islam itu rendah di mata orang Islam yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman yang sebenar arti persaudaraan antara kita dengan sama orang Islam yang diikat oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga adalah, terakhir adalah Piagam Madinah. Ada lebih kurang ada 14, ya, ada 14 bunut. Bunut maknanya poin-poin
yang dipersetujui antara Rasulullah dengan kaum Yahudi berkenaan dengan hak-hak kejiranan kepada negara pertama yang dibina oleh Rasulullah di Madinah dengan jiran-jirannya itu Yahudi. Nabi tak pernah halau itu Yahudi. Nabi ketika berkuasa di Madinah, jom kita halau saja ini Yahudi. Tak ada konsep macam tu. Nabi tahu ini pengkhianat. Nabi tahu, dia tahu kalau Nabi adalah Rasulullah tapi tak mau beriman. Nabi tahu macam mana mereka berbuat kepada Nabi-Nabi yang Allah utus kepada mereka. Nabi tahu persis perangai mereka. Tapi tetap perbuatan orang Islam itu mesti berasaskan kepada undang-undang yang digariskan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Tidak mengikut kepada hawa nafsu. Wah, ini musuh, kita bantai saja tak apa. Kita ambil harta musuh ini tak apa. Pasal apa? Dia kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masalah kafir saja boleh menghalalkan segala cara, orang pertama akan buat itu adalah Rasulullah. Tapi Nabi tak buat. Justru diajak berdamai oleh Rasulullah SAW. Mereka mengakui selama berjiran dengan Rasulullah, dengan piagam Madinah yang disepakati oleh mereka juga, mereka merasakan lebih aman berbandingkan sebelum datangnya Rasulullah ke kota Madinah. Lebih merasa selesa ketika berdamai dengan Rasulullah. Walihada Bani Nadir ketika diajak untuk berkhianat oleh Huyai bin Akhtab, datang kepada Yahudi Bani An-Nadir, merayu ataupun astagfirullahaladzim, bukan merayu, yakni mengajak agar supaya Yahudi Bani An-Nadir berkhianat kepada Rasulullah. Kata ketua Bani An-Nadir mengatakan, kami ini sudah selesa nyaman berjiran dengan Muhammad, walaupun dirinya tahu tak beriman kepada Rasulullah, merasakan keselesaan dan aman ketika berjiran dengan Rasulullah. Kamu nak ajak aku berkhianat? Yahudi sendiri mengakui cara sikap Rasulullah SAW di dalam memenuhi perjanjian. Kata baginda Rasulullah, addil amanata liman i'tamanaka wala takhun man khanak. Tunaikan amanah kepada Tuhan mempunyai amanah. Jangan berkhianat kepada orang yang berkhianat. Jangan orang buat tak baik kepada kita, bantai juga tak baik. Berkhianat kepada kita, kita halal berkhianat kepada dia. Kita ini adalah umat yang dimuliakan dengan undang-undang agama daripada langit. Ini bukan ikut hawa nafsu. Yang dibawa oleh Rasulullah bukan datang daripada buah fikiran Rasulullah. Semuanya adalah tertakluk kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi buah fikiran kita, kalau tak sesuai dengan wahyu Allah, buang. Karena apa yang dalam fikiran kita tidak mendatangkan kebaikan bila mana bercanggah dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 14 poin, di antaranya adalah tidak mengkhianati satu dengan yang lain, dan juga bila mana berlaku peperangan, Yahudi tidak boleh membantu kepada pihak lain, dan banyak lagi perkara-perkara daripada piagam Madinah yang disepakati oleh baginda Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi. Perkara yang keempat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membina sumber ekonomi, yakni pasar yang diadakan di kota Madinah. Dahulu kaum muslimin bila mana ingin membeli barangan, dia pergi ke tempat puak Yahudi untuk membeli barangan. Dengan begitu kekuatan ekonomi Yahudi semakin kuat. Maka baginda Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk membina pasar khusus untuk kaum muslimin. Di situ baru kolab itu ekonomi Yahudi, setelah dibina oleh Rasulullah kekuatan ekonomi antara kaum al-muslimin. Kita pun juga bila mana ingin membeli barangan, tidak salah kita berniaga dengan orang bukan Islam, Yahudi, Kristen, apa saja agamanya.
tidak menjadi satu kesalahan, karena selagi tidak keluar daripada batasan garis kaedah syarak, maka perkara demikian adalah diperbolehkan. Hutang piutang pernah berlaku antara Rasulullah dengan Yahudi. Baginda Rasulullah meninggal dunia, itu ad-dir', baju perangnya dirahankan, digadaikan dengan orang Yahudi. Diperbolehkan dalam hal-hal tertentu. Tetapi strategi yang digunakan oleh Rasulullah ketika hijrah adalah membina pasar agar supaya kaum muslimin membeli barangan daripada kaum muslimin juga, demi membantu hak persaudaraan orang-orang Islam. Kita pun juga mengambil sunnah strategi Rasulullah SAW dalam pelbagai bidang, termasuk dalam hal ekonomi, hendak agar supaya tidak bergantung kepada sistem ekonomi bukan Islam, dengan kita menggunakan sistem ekonomi kaum muslimin yang diajarkan dan dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Sebelum saya tutup, patut saya habiskan pukul 9, tapi saya ada hal sedikit, mohon maaf tak boleh lewat. InsyaAllah pada kelas yang akan datang kita akan berikan yang ruang yang cukup, insyaAllah. Nah, dalam kes Syria, orang Islam jadi macam mana tak dalam itu? Tetap melihat apa yang berlaku di rantau yang sedang bergolak. Kita tidak dapat untuk mengeluarkan orang Islam daripada Islam kecuali dia melakukan perkara yang memang dalam hukum Islam dia keluar daripada Islam. Orang Islam kalau membunuh orang Islam lain, tidak dikatakan orang itu kafir, sehingga boleh membenarkan kita membunuh kepada si pembunuh sebagai balas dendam, ya. Dalam kisah pihak yang berwajib akan menentukan hukum itu. Tapi dalam orang membunuh, bukan kita datang nak bunuh kepada orang yang membunuh, tapi hukum akan menentukan di situ qisas untuk dibunuh orang yang membunuh. Tetapi untuk mengatakan si pembunuh itu kafir disebabkan oleh kerana membunuh, maka dalam hal ini Islam tidak menghukumkan pembunuh itu kafir, tapi pembunuh dihukum qisas untuk dibunuh. Yang dikatakan kafir bila mana mengingkari perkara-perkara yang daruri dalam syarak. Orang mengatakan Quran tak lengkap, kafir. Orang mengatakan ada Nabi setelah Rasulullah, kafir. Orang mengatakan adanya Tuhan bersama dengan Allah, kafir. Perkara-perkara yang daruri dalam akidah, maka perkara itu bila mana dilangkahi, baru kita akan mengatakan dalam hal itu orang itu kafir, akan dianggap murtad. Yang bila mana murtad akan ada prosesnya istitabah dulu sekian berapa lama, kalau tak boleh baru akan tegakkan hukum bunuh karena dia murtad. Tapi kes yang berlaku sekarang inilah fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Fitnah yang berlaku di tengah-tengah kaum muslimin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika ramai kaum Khawarij yang menantang kepada Sayyidina Ali pada waktu itu, Sayyidina Ali ditanya, ini Khawarij orang yang keluar daripada saf Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahkan memerangi kepada Sayyidina Ali. Ditanya oleh pengikutnya, ya Amirul Mukminin, adakah mereka itu orang kafir? Dia nak bunuh kepada kamu, nak perangi, membunuh kepada orang Islam juga. Adakah mereka itu kafir? Sayyidina Ali mengatakan tidak. Mereka salat, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah mereka itu munafik? Sayyidina Ali menjawab, bukan. Sebab kalau munafik tidak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, mereka berzikir banyak. So itu yang memerangi kepada Sayyidina Ali, bukan tidak ibadah, ahli ibadah, berzikir banyak. Lalu kata mereka yang bertanya, lalu kalau begitu siapa mereka? Sayyidina Ali menjawab, ikhwanun lana baghaw alaina, saudara kepada kami juga, hanya melampaui batas, tidak taat, bughah, tidak mahu tunduk. Asabathumul fitan, terkena atau tertimpa musibah fitnah, tetap
dikatakan ikhwanun lana, saudara kepada kami. Dan dalam hal ini yang berlaku adalah fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beberapa berita yang disampaikan oleh Rasulullah di antara perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Nabi bersabda, inna baina yaday sa'ah fitanun, dan sebelum datangnya hari kiamat akan berlaku satu fitnah. Bentuk fitnah itu kal-lailil mudlim, umpama malam yang begitu gelap. Malam sudah gelap, tapi mudlim adalah menggelapkan lagi. Sesuatu yang gelap menyebabkan kita tidak nampak fitnah yang akan berlaku itu, sehingga kita nak membezakan yang mana yang betul, yang mana tak betul. Macam kita gelapnya malam, tak boleh nampak apa-apa. Lalu diberitahukan oleh Rasulullah akan berlaku satu pembunuhan. Kemudian baginda mencantumkan jari kanan dan jari kiri, yakni bercampur begitu sudah keadaan fitnah yang akan berlaku di akhir zaman. Saya syurkan untuk merujuk kepada kitab-kitab hadis bab al-fitan, bagaimana Rasulullah gambarkan tentang fitnah yang melibatkan kepada pembunuhan di akhir zaman, yang yang boleh dikatakan zaman sekarang ini adalah yang mungkin banyak memberikan satu terjemahan kepada maksud Nabi SAW tentang fitnah yang berlaku. Di antaranya Nabi beritahu, orang yang membunuh tak tahu pasal apa dia bunuh, yang dibunuh pun tak tahu pasal apa dia dibunuh. Wahakada, sampai digambarkan macam ni, macam bercampur aduk, tak susah nak dibezakan. Allah alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah, taufik, dan menyatukan hati kaum muslimin insya-Allah. Diangkat bala dan fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tegakkan kebenaran kepada kaum muslimin. Allah mudah-mudahan Subhanahu wa taala tenggelamkan kebatilan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kaum muslimin adalah tonggak utama yang membawa kebenaran daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah terangkan hati kita semua, diberi hidayah oleh Allah, diberikan tambahan ilmu bermanfaat insya-Allah, dan menjadi sebab hidayah kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab kita perdamaian antara kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dibenarkan oleh Allah dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.